Satu operasi bersepadu yang diselaraskan Eskom pada 16 dan 17 Jun lalu berjaya mengesan pelbagai pelanggaran undang-undang melibatkan imigresen, pekerjaan, perniagaan, trafik, kastam dan utiliti dengan nilai keseluruhan tindakan penguatkuasaan serta kerugian dianggarkan mencecah RM623,450. Operasi yang melibatkan 262 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi keselamatan serta penguatkuasaan itu dilaksanakan di kawasan bandar, pinggir bandar, kampung dan penempatan setinggan sekitar Lahad Datu. Hasil pemeriksaan mendapati seramai 247 individu telah diperiksa. Daripada jumlah tersebut, 64 warga asing ditahan kerana disyaki tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Kesemua mereka diserahkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia untuk tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurut Eskom, operasi ini bertujuan memastikan pematuhan undang-undang di Zon Selamat Sabah Timur atau SS Zone selain membanteras kehadiran pendatang tanpa izin, aktiviti ekonomi tidak sah serta sebarang pelanggaran yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam operasi yang sama, Jabatan Tenaga Kerja mengeluarkan 11 kompaun dan memulakan 2 tindakan pendakwaan terhadap majikan yang gagal mematuhi peraturan pekerjaan dan kebajikan pekerja. Nilai keseluruhan tindakan penguatkuasaan yang direkodkan adalah sebanyak RM133,000. Jabatan Pengangkutan Jalan pula mengeluarkan 10 saman, 9 notis penguatkuasaan dan 3 kompaun atas pelbagai kesalahan trafik. Pada masa sama, Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPD Lahad Datu turut mengeluarkan 32 saman tambahan. Majlis Daerah Lahad Datu turut mengambil tindakan terhadap kesalahan kebersihan dan aktiviti perniagaan tanpa lesen. Selain mengeluarkan kompaun, pihak berkuasa tempatan itu juga menyita pelbagai barangan jualan yang dianggarkan bernilai lebih RM1,000. Sementara itu, Jabatan Kastam Diraja Malaysia berjaya merampas rokok tidak bercukai dan minuman beralkohol tanpa kelulusan dengan nilai rampasan sekitar RM30,000. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup turut mengeluarkan kompaun selepas mengesan pelanggaran peraturan di sebuah premis perniagaan. Antara penemuan paling membimbangkan dalam operasi ini ialah kegiatan sambungan elektrik haram. Sabah Electricity berjaya merampas 150 kg kabel sambungan tidak sah dan 23 unit pam air yang menggunakan bekalan elektrik secara haram. Walaupun nilai rampasan dianggarkan sekitar RM14,800, kerugian hasil yang ditanggung akibat aktiviti tersebut dianggarkan mencecah RM429,600 setahun. Selain merugikan utiliti awam, sambungan haram juga berisiko menyebabkan kebakaran serta mengancam keselamatan penduduk. Secara keseluruhan, operasi ini merekodkan puluhan notis, saman dan kompaun daripada pelbagai agensi. Eskom menegaskan bahawa pendekatan penguatkuasaan bersepadu akan terus diperkukuhkan bagi memastikan SS Zone kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang. Selaras dengan konsep tiada hari tanpa operasi, Eskom akan terus memperhebat operasi berfokus bersama agensi berkaitan bagi mengekang jenayah rentas sempadan serta memastikan keselamatan dan ketenteraman awam di Sabah Timur sentiasa terpelihara.